Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, hari ni kita tengok stock pie. Nampak sini dia ada buat divergent. Mana price buat lower high dan Instagram buat higher high kat bawah ni. Maksudnya ada divergent kat sini. Cuma kat sini kita nampak yang time frame H4 dia start bullish lah kat sini. Dia start bullish untuk H4. Untuk trend dia start bullish. Cuma dari segi momentum dia dah berkurang tapi yang penting trend dia masih up lah. Untuk ni pun sama, masih bullish trend. Momentum dia dah berkurangan. M15 masih bullish area, tapi momentum dah start masuk momentum start masuk, jadi kemungkinan boleh dia naik lah kalau still M15 M15 Okay, itu saja untuk pie. Terima kasih. Assalamualaikum.